Pada 8 Ogos ini saya akan menjadi juri untuk sebuah pertandingan Battle of the Band Abang-Abang Bomba 1 Malaysia. Untuk Abang-Abang Bomba, apakah persediaan yang perlu ditekankan lah kan? Especially satu lagu wajib, yang lagu yang memang you kena ikut 100% apa bunyi yang original tu, kau kena main 100%. Lagi satu adalah lagu pilihan sendiri. Apakah rendition dia? Okay, kalau daripada segi vokal, sudah tentunya lah pitch. Bezanya orang menyanyi dengan Minus One dengan live band ni, kau mesti tahu apa tuntutan muzik live band tu lah. Especially lagu kedua yang bukan lagu wajib. Kau kena bersama dengan musician kau. Attack part kat mana. Dia tak boleh main langgar. Dia mesti faithful reproduction. Kalau dalam vokal tu, intonasi, ritma dia, tempo, dynamic, articulation, the character vokal dan interpretasi you mesti artistik. Dia tak boleh biasa. Sebab you mentafsir semula kan. Originality lagu tu tidak mustahil sama. Dia akan berbeza. You kena ada justifikasi muzik. Justify. Kau tak boleh berlatih dalam Minus One. Tak boleh. Supaya nyanyian kau bersama dengan muzik. Semua ahli-ahli dalam band tu perlu menyokong antara satu sama lain. Korang tak boleh selfish. Satu benda yang saya paling suka nak tengok adalah stylistic authenticity. Bila kita tengok tu, kita nampak this is the sangat original. Tak pernah aku tengok dekat Battle of the Band yang lain. So macam satu signature dekat dia. And then you mesti ada music integrity, kejujuran dia. Kau nak buat arrangement tersebut telus. Dia jangan bersimpang-simpang banyak. Kau nak buat something different tapi benda kau ni? Macam tu. Lepas tu kan, kalau lagu tu dah ekspresif, kau kena deliver ekspresif lah dik. Takkanlah lagu tu dah very expressive, you dah change to your own rendition. Takkan delivery ciput. Deliver lah sikit singingnya. Apa main gitar tu pun, deliver lah sikit. Belagak sikit. Tak apa undangnya. Takkan.